Nak tahu tak apakah dia itu vertigo? Tengok video ni sampai habis. Vertigo merupakan satu keadaan di mana seseorang tu nampak keliling berpusing. Bukannya dia yang berpusing, keliling yang berpusing, bilik yang berpusing. Itulah yang dinamakan vertigo. Vertigo ni ialah gejala, dia bukannya diagnosis, bukannya penyakit. Okey. Kenapa boleh jadi vertigo? Biasanya kita bahagikan kepada dua. Yang pertama ialah masalah sistemik. Contoh sistemik ialah tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, masalah hormon, kurang darah, anemia, masalah penyakit-penyakit lain seperti buah pinggang, stroke, pertumbuhan di otak. Ini adalah contoh-contoh sistemik. Bahagian yang kedua ialah disebabkan oleh telinga, oleh masalah telinga dan balance di dalam telinga, iaitu biasanya adalah bahagian telinga dalam. Dekat telinga dalam ni dia ada cochlea untuk pendengaran, dan lagi satu adalah saluran separa bulat, semi-circular canal. Ini adalah tujuannya untuk keseimbangan. Jadi vertigo boleh disebabkan oleh masalah telinga, disebabkan oleh organ keseimbangan yang bermasalah. Contohnya adalah benign paroxysmal positional vertigo. Biasanya jadi dalam beberapa saat ke beberapa minit. Dan seterusnya adalah labyrinthitis. Itu adalah infection pada bahagian telinga dalam. Biasanya jadi ada demam dan juga vertigo. Dia makan masa yang lama, antara beberapa jam hingga beberapa hari. Dan seterusnya adalah vestibular neuronitis. Itu adalah masalah saraf keseimbangan. Sebab dalam kita punya untuk keseimbangan ni, dia ada saluran separa bulat, organ keseimbangan, utricle dan saccule, dan juga saraf keseimbangan. So saraf keseimbangan ni dia akan pergi ke otak. So benda yang disebabkan oleh telinga ialah BPPV, labyrinthitis, vestibular neuronitis, dan lagi satu adalah Meniere's disease. Meniere's disease ni dia jadi kembung, dia jadi bengkak di dalam organ keseimbangan ni, menyebabkan ciri-ciri dia adalah vertigo, kurang pendengaran dan juga tinnitus, bunyi berdesing. Itulah dia sebab-sebab berlakunya vertigo, iaitu sama ada central ataupun telinga. Telinga ni ialah peripheral lah, bahagian tepi. Okey, dapat sesuatu boleh share kepada rakan-rakan anda. Assalamualaikum.